Masak apa tu? Korang mungkin terkejut yang resepi ni kalau sekali masak mesti tak puas nak makan. Guna daging biasa pun jadi mahal. Jom hari ni kita masak golden garlic beef. Yang mana suka bawang putih korang kena cuba. So mula ambil daging dan potong cube lebih kurang macam ni. Lepas tu boleh gaulkan dengan baking soda selama 10 minit dan bilaskan. Dah siap cuci, kita perapkan daging kita dengan sos tiram 1 ke 2 sudu, 1 biji telur putih, setengah sudu minyak bijan, 1 sudu tepung jagung, gaulkan sampai ia sebati dan kita perapkan seketika. Sementara tu panaskan minyak, ambil 1 ke 2 labu bawang putih dan kita gorengkan sampailah golden brown. Dah golden brown kita boleh angkat dan ketepikan. Ambil daging yang kita perap tadi, lepas tu kita gorengkan dalam minyak yang sama. Gorengkan sampai daging tu masak dan garing bahagian luar. Lepas tu kita boleh angkat dan ketepikan. Buangkan minyak lebihan tadi dan kita cairkan butter. Masukkan 3 ke 4 biji bawang putih cincang. Tumiskan sampai golden brown. Lepas tu kita boleh masukkan daging dan bawang putih kita goreng tadi. Gaulkan seketika sampai sebati. Masukkan bancuan sos. Untuk sos ni campurkan 1 sudu sos tiram, 1 ke 2 sudu kicap pekat, 1,5 sudu kicap cair, 1 sudu brown sugar, sedikit sebulan hitam, perasakan dengan sedikit garam, masukkan sedikit air dan kacaukan sampai sebati. Lepas tu kita boleh masukkan dalam masakan kita. Gaulkan sampai sebati elok dan pekat. Akhir sekali boleh masukkan daun bawang. Kacaukan sekejap, bila rasa semua dah balance, boleh tutup api dan makanan siap untuk dihidangkan. Siaplah resepi kita hari ini, golden garlic beef. Resepi ni memang banyak guna bawang putih. Tapi yang mana tak suka bawang putih tu, korang jangan risau. Bila korang dah makan daging ni, mesti korang fall in love. Dengan aroma butter dan bawang putih yang wangi, rasa dia yang savory dan sedikit manis di hujung. Memang sedap. Resepi biasa pun boleh jadi mewah. Untuk lebih banyak resepi, boleh follow, like dan komen. Jom makan!